Tas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Ahmad Iman Putra dari kelas 3 Rezes mewakili Kelab Landscape di mana kami belajar tentang tumbuh-tumbuhan, baja organik dan sebagainya. Saya di sini ingin mengkongsikan beberapa maklumat seperti kepentingan adanya tumbuh-tumbuhan dalam alam dan hidup kita. Antaranya, tumbuh-tumbuhan merupakan sumber bahan mentah yang paling diguna pakai. Cuba perhatikan barang-barang yang kamu ada sekarang. Pensel, kertas dalam buku, kotak pensel, semuanya menggunakan sedikit atau banyak bahan mentah dari tumbuh-tumbuhan. Kerusi dan meja kayu yang beberapa kelas ada juga merupakan bahan yang berasaskan sumber bahan mentah dari tumbuh-tumbuhan. Selain itu, tumbuh-tumbuhan juga merupakan sumber perubatan. Pokok-pokok seperti tongkat ali, periuk kera dan lain-lain boleh diubah suai dan digunakan sebagai medikasi kepada pesakit. Tetapi, segelintir orang menyalahgunakan bahan-bahan ini dan menjadikannya bahan inhalan atau menggunakannya secara berlebihan. Oleh itu, kita haruslah menggunakannya dengan cara yang dapat menambah baikkan kita atau sesuatu perkara. Selanjutnya, tumbuh-tumbuhan boleh mewujudkan pemandangan yang indah nian. Kita dapat mencuci mata serta menghilangkan segelintir stres dan tekanan. Ini kerana tumbuh-tumbuhan memberikan kita oksigen dan berdekatan dengan tumbuh-tumbuhan dapat menolong dengan mencuci mata dan menyalurkan pernafasan kita untuk menjadi lebih segar. Kesimpulannya, tumbuh-tumbuhan merupakan salah satu aspek dalam alam kita yang terpenting. Oleh itu, kita haruslah menjaganya, memeliharanya serta menggunakannya secara bijak agar bumi kita bertahan lama. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.